maklumat ahli-ahli yang berhormat, cadangan untuk memisahkan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya adalah sebahagian daripada agenda reformasi institusi yang sangat penting dan sentiasa diberi perhatian serius oleh Kerajaan Madani. Isu ini bukan sekadar soal teknikal undang-undang tetapi berkait langsung dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan, prinsip accountability serta ketulusan pentadbiran undang-undang. Sebab itu kerajaan tidak mahu melaksanakan secara tergesa-gesa tetapi mengambil pendekatan yang teliti, menyeluruh dan inklusif. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, Tan Sri Yang Dipertua, pada 10 September 2025 tahun ini, Jemaah Menteri telah mengambil satu langkah yang besar dengan persetujuan dasar untuk menerima pakai model pengasingan penuh di mana fungsi peguam negara dan pendakwa raya akan dipegang oleh dua individu yang berbeza dengan kedudukan yang setara. Disebabkan oleh keputusan tersebut, maka langkah seterusnya adalah dalam menjayakan usaha reformasi ini, pertama sekali pindaan terhadap perlembagaan persekutuan perlu dibuat bagi memberikan punca kuasa dengan izin, enabler provision bagi membolehkan pelaksanaan pemisahan peranan dan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dibuat sah di segi undang-undang. Rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan braket pindaan ini dihasratkan untuk dibentangkan pada tahun hadapan. Ini adalah pindaan perlembagaan yang sangat-sangat penting kerana ia akan mewujudkan kerangka undang-undang yang memisahkan secara rasmi fungsi nasihat undang-undang kerajaan oleh peguam negara dan fungsi pendakwaan jenayah oleh pendakwa raya dan juga peruntukan peralihan. Tan Sri Yang Dipertua dan Yang Berhormat sekalian, selepas pindaan perlembagaan persekutuan ini dikuatkuasakan, kerajaan akan membentangkan pula dua rang undang-undang susulan, iaitu pertama rang undang-undang saraan bagi menetapkan struktur gaji dan allowance untuk jawatan baru pendakwa raya dan rang undang-undang pembaharuan undang-undang pendakwa raya iaitu sebuah rang undang-undang omnibus yang akan meminda pelbagai undang-undang lain yang berkait rapat dengan fungsi pendakwaan. Ini bermaksud kerajaan telah menyediakan bukan sahaja pelan dasar tetapi juga garis masa yang konkret untuk melaksanakan reformasi yang besar ini.